Okay, lepas tu baru boleh kita gabungkan lah. Nampak? Yang atas tu kita kumpul. Bila indeks bawah ni dah sama, 3, 3, 3, baru kita boleh kumpulkan yang atas tu, yang ni lah. M tambah N. Bila darab, kuasanya kita tambah. Kuasa tambah. So, kita kumpul, dia akan jadi 2X tambah X tolak 1. 2X tambah X tolak 1 sama dengan 4. Ya. 2X tambah X tolak 1 sama dengan 4. Yang 3 tu dah hilang lah, dah tak ada lah. Sebab indeksnya kita dah samakan kan. Okay. Lepas tu, kita selesai macam biasa lah. Ini buka kurungan 2X tambah X tolak 1 sama dengan 4. Lepas tu kamu habiskan. Tolak 1 pindah sebelah, jadi 4 tambah 1, 5. 2X tambah X, 3X. Lepas tu X sama dengan 3 pindah sebelah. Kamu selesaikan. Okay. Ini untuk soalan pertama daripada Alia. Okay, jelas Tu je clue dia ni. Ni clue dia. Clue dia. Indeks mesti sama. Indeks mesti sama. So kita samakan indeks dia. 3, 3, 3. Kalau sekata 4, nak kena samakan lah. 4, 2 ke, biasanya dia akan bagi nilai-nilai yang mudah lah. Okey, lepas tu kita tengok soalan yang kedua. Ni. Log 8 asas 3 tolak 3 log T asas 3 sama dengan 3. Okey, sama dengan 3. Okey, so yang ni, okey, tengok clue dia kat sini base 3, ni base 3. Okey. Saya pun dah lama tinggal ni. Okey, 3 ni. 3 ni kita bawa ke depan jadi kuasa. Yep. Ada orang nak masuk. Saya sebenarnya, to be frank lah, jujur saya cakap, solar index ni jangan jangan target. Solar index ni jangan target. Okey, tapi dah tanya tak apalah, saya terangkan jugalah. Sebab indeks ni dia level dia agak kalau tak bahaya untuk perahu-perahu kecil lah, bahasa mudah dia. Okay. So ni saya bawa ke depan. Sekejap. 8, 3 tolak 3. Ni. Kuasa 3 ni saya bawa ke depan, jadi kuasa. Dia jadi kuasa. Dia akan jadi T kuasa 3. Ni hukum dalam log lah. 3 ni kita bawa ke depan, dia akan jadi kuasa. Sama dengan 3. So, sama dengan 3. Okey, 3 dia kena nanti kita biar dulu ni. Kita tengok ni. Okey, dalam log tolak bermakna bagi. Tolak bermakna bagi. Tolak bermakna bagi. So, log 8 tolak log T3 ni sama dengan log 3, kita kumpulkan 8 bagi T kuasa 3. Tolak bermakna bagi. 8 ni bahagi dengan ni. 8 bagi dengan T kuasa 3. Dalam hukum logaritma, tolak bermakna bagi. Okey, sama dengan, okey, yang ni 3 ni saya boleh tulis 3 asas 3. Sebab apa? Bila saya nak matikan yang log 3 ni, sebelah kanan ni dia mesti ada log juga. Sebelah kanan ni dia mesti ada log juga. Sebelah kanan ni dia mesti ada log juga. Dia tak boleh macam apa? Dia tak boleh biar 3 macam tu lah. Dan saya tak boleh nak pindahkan ni selagi
kita tak bebaskan yang log 8, log 3 ni, log asas 3 ni. Log asas 3 ni. Okay. So apa yang saya buat sekarang adalah, sekejap 3, sekejap. Sorry, log 3. 3 ni buat depan, kuasa 3. Okey, lepas tu sekarang itu saya cakap, saya tak galakkan saya sendiri dah log 3 asas 3 ni dia matikan ni log 3 ni. Cuma sekejap. Sekejap Sementara tu yang lain boleh inilah, boleh tanya lagi soalan. Apa soalan? Dah becek. Saya sebenarnya kalau nasihat saya lah, soalan yang selalunya boleh mudah untuk kamu dapat markah dan dia tak ada trik-trik nak pusing-pusing. Macam contoh kalau pembezaan apa semua kan dia ada 1001 cara untuk nak twist soalan. Tapi ada satu part soalan tu yang soalannya straightforward lah, maknanya asal kamu ikut step by step tu boleh dapat markah dengan mudah, dan markahnya pun biasanya tinggi, yang turning point tu. Soalan yang melibatkan turning point. Sekejap. Kejap lagi kita pergi tengok tu soalan yang turning point. Saya nak selesaikan soalan pula. Saya nak tunjuk yang soalan yang turning point daripada arkib ni. Tapi tak boleh buka ni. Ya. Okey. Okey, kita balik soalan tadi. Okey, so ni dah betul lah ni. Cuma sekarang ni saya boleh matikan log 3 ni. Tinggal log 3 ni mati. Bila mati, dia tinggal 8/3 sama dengan 3 kuasa 3. Okey. Lepas tu pindah T kuasa 3 ni sebelah. 3 kuasa 3 ni sama dengan
27. 3 kuasa 3 ni sama dengan 27. Okey, 8 sama dengan 27 T3. 8 sama dengan 27 T3. Kau pandang bawah sini. 8 sama dengan 27 T3. Lepas tu pindah 27 ni ke sebelah. Sebab kita nak selesaikan T3 ni. Nak cari nilai T3. Okey, ataupun saya boleh tukar tempat 27 T3 sama dengan 8. T3 sama dengan 8 per 27. Okay. T sama dengan kuasa 3 ni pindah sebelah, dia akan jadi punca kuasa 3 8 per 27. Okay. Punca kuasa 3 8 per 27 ni, punca kuasa 3 8 per 27 ni sama dengan, awak tekan kalkulator, dia kira gandaan 3 lah. 2 kuasa 3 adalah 8. So, bila punca kuasa 3, 8 tu adalah 2. So, punca kuasa 2, 27 ni 3. Awak tekan kalkulator. Awak tekan kalkulator, dapat terus jawapan. So, T sama dengan 2 per 3. Dalam kalkulator tu, macam mana nak tekan dia? Tu satu hal lagi. T sama dengan, macam nak tekan 3 8 per 27. Okey, rasanya dekat kalkulator ada yang punca kuasa, saya tak pasti, saya tak ada kalkulator. Dia ada yang kuasa 1/2. Kuasa 1/3, saya tak pasti ada ke tak. Kalau ada ni lah. Ataupun dia ada lagi satu, awak masuk nilai 8 pecahan 27. Lepas tu ada simbol yang kuasa tu. Simbol kuasa tu awak buka kurungan, awak masuk apa? Yang 1/3. Pecahan juga. Pecahan 3. Tanya kawan lah, tanya kawan. Saya tak boleh nak tunjuk secara maya ni. Online ni payah nak tunjuk. Tapi yang soalan tadi ni lah. Jawapan dia. 2/3. Okey. Okey, kita dah buat 2 soalan. Clue dia, apa tadi cluenya? Cluenya satu, ni, 3 ni kita bawa ke depan, kita kena kumpulkan. Sebelum kita nak guna hukum tolak bermakna bahagi dalam logaritma, dia 3 ni tak boleh macam ni, kita kena bawa pindah depan dulu. Okay, bila dah bawa pindah depan, barulah saya boleh gabungkan dia jadi satu fungsi. Tolak tu bahagi 8 bahagi 3 kuasa 3. Okay, lepas tu yang ni ada sedikit twist. Dalam soalan ni dibagi 3. Kenapa tiba-tiba saya tambah sini log 3 asas 3? Sebab log 3 asas 3 ni bersamaan 1. Log 3 asas 3 ni sama 1. So saya tak ubah soalan. Kenapa saya tambah log 3 asas 3? Sebab saya nak, nanti next step, saya nak matikan log 3 ni. Saya perlukan log 3 untuk saya matikan dengan yang sebelah. Untuk saya nak matikan. Sebab tu saya darabkan log 3 asas 3. Kalau misalnya kata soalan tu berkaitan dengan asas 4, log 4 asas 4 lah. As long as dia mesti sama. 2 asas 2, log 2 asas 2 tu sama dengan 1. Log 5 asas 5 sama dengan 1. Dia macam tu. Okay. So bila dah dapat matikan log kiri dan kanan, both side, barulah saya boleh selesaikan secara algebra variable yang dia nak ni lah, T ni. Ni pindah kiri kanan. Ni pindah kanan, pindah kiri. Ni saya harap bukan masalah besar lah. At least kamu jangan, kalau misalnya kata kamu dapat buat separuh jalan pun kira okey lah. Bagi saya, itu pun dah okey. Okay.
Alright. Jangan tengok soalan yang ketiga tadi. Soalan ketiga, dia susunan dia, satu tu senang, soalan kedua tu sedikit susah, soalan ketiga tu lagi susah. Dia yang paling apa? Paling dia markah tu ikut ranking. Markah tu dia ikut ranking. Tahap kesukaran. Saya tak galakkan lah. Saya tak nak. Saya tak nak selesaikan. Sorry Alia. Kalau dapat nombor 1, 2 ni pun dapat kuasai dah kira okey dah. 3 ni dia payah ni. 3 ni payah. Bukan saya tak nak selesaikan. Okay. Mungkin saya boleh PM. Masa terhad ni, saya boleh bagi solution tu secara personal nanti. Kamu boleh PM saya. Okay. Soalan ni saya tak nak bincang nombor 3. Okay. Sebab dia aras tinggi. Pada saya dia aras tinggi. Baik, kita tengok soalan lain. Lagi tak? Okey, ada. Masuk lagi soalan. Kameran. Okey. 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 Thank you. Meremang bulu umur saya dapat soalan ni. Favorite saya ni, kameran perbezaan ni saya punya favorite. Stationary point. Salam sir, boleh explain yang stationary point? Okay, good. Ni yang saya cakap tadi. Ni bukan soalan final ni. Okay. Dia minta saya terangkan stationary point. Okay, saya salin dulu soalan. Soalan dia, calculate the stationary point for y equal to x cube minus 3x square plus 5. Y equal to x cube minus 3x square plus 5. Okay ni. Soalan ni minta stationary point. Okay, stationary point. Stationary point dia ada banyak nama. Stationary point, turning point, tu benda yang sama. Benda sama. Titik apa? Titik pertukaran. Titik pegun. Okey. Nak cari stationary point, okey, kalau tengok ni, x kuasa 3, maknanya apa? Dia ada clue besar ni. Dalam chapter yang ni, part yang ni, dia ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, sekejap tapi saya ada whiteboard Saya baru teringat saya ada whiteboard. Sekejap. Sekejap. Dia tu ada marker whiteboard. Whiteboard ada tapi lama tak pakai, sampai dalam store. Dia punya tu pun marker pun dah okay, tak apa. Okay. Dia ada dua keadaan. Biasanya persamaan ni dia ada dua keadaan. Satu, kalau persamaan tu y sama dengan x kuasa 2 tambah 3x apa-apalah campur 4 kuasa 2. Bila kuasa 2, kena ingat, bila kuasa 2 maksud dia graf kita tu
dia potong dekat dua tempat. 1, 2. Kuasa 2. Sama ada dia macam ni ataupun dia begini. Tapi 2. 2, kuasa 2 maksudnya dia potong kat dua tempat. Dan turning point dia ada 1. Turning point dia ada 1. Turning point dia ada 1. 1 je. Kalau kuasa 3, dia akan potong kat 3 tempat. 1, 2, 3. Bila kuasa 3, dia akan potong kat 3 tempat. Dan turning point dia ada 2. Turning point dia ada 2. Sama ada, tak kisahlah graf dia begini ke ataupun macam ni. Macam ni. Tapi sama juga 3 turning point. Ada 3 turning point. Itu 3, dia potong kat 3 tempat. 2 turning point. Level awak dia setakat 2 je lah. Jangan risau. Awak takkan jumpa kuasa 4. Awak takkan jumpa kuasa 4. Itu awak kena jelas. Kalau kuasa 2, maksudnya ada 1 turning point. Dua, dia potong kat 2 tempat. Sama ada masam ataupun senyum. Kalau kuasa 3, dia potong kat 3 tempat. Dan turning point dia ada 2. Okay, balik pada soalan ni. Dia cakap, calculate the stationary point for ni y, x, q. Then identify the nature. Okay, panjang ni. Ni markah memang banyak. The nature of stationary point. Okay, first step ada lain. Iaitu beza. Sorry lah. Kita tutup dy dx. Kita differentiate dulu. Differentiate. Saya harap differentiate yang algebra ni bukan masalah besar bagi awak lah. Ini kita bukan nak beza log ke trigo ke apa tak. Ini beza algebra je. Okay. So 3 buat depan. X 3 tolak 1. Tolak 2 darab 3, 6. X 2 tolak 1, 1. 5 beza 0. Okay. 5 beza 0. Habis. Next step. Beza lagi sekali. 2y dx kuasa 2. Beza kali kedua ni. 2, 3, 6. X tolak x kuasa 1. Beza. X kuasa 1 beza dapat 1. So tinggal 6. Okay, selesai. First step beza. Lepas tu beza kali kedua. Okay, langkah seterusnya apa? Langkah seterusnya kita nak sorry. Tertinggal. Kita kena cari turning point. Ya. Okay. Beza pertama tu, sorry. Beza yang pertama tu, kita kena cari turning point. Caranya apa? Okay, dekat turning point, pada turning point ni, dy dx adalah sama dengan 0. Dua-dua ni. Yang ni dengan yang ni. Atas bawah ni. Dy dx dia equal to 0. Maksudnya apa? Dia tak ada kecerunan. Dia flat ni. Dia flat. Rata. So dy dx equal to 0. Dy dx equal to 0. Okay. Jadi untuk nak cari turning point tu, cara dia, lepas kamu beza kali pertama, ambil dy dx sama dengan 0. Ini memang step je lah. Ambil dy dx sama 0. Mana ni? Ni akan jadi 0. So 0 sama dengan 3x kuasa 2 tolak 6x. Nampak? Tujuan apa ni? Kita nak cari turning point ni. Nak cari titik koordinat pada titik ini. Nak cari titik. So sebab bila nak cari titik, kita kena cari nilai x lah. Okay. Bila dah sama dengan 0. Okay. Saya tukar tempat.
Okey. Ha. Buat apa lepas ni? Nak cari nilai X kan? Okey. Ini basic ni. Faktorkan 3 boleh. Saya faktorkan 3X. So dalam ni tinggal X. Tolak 2. Sama dengan kosong. Saya faktorkan 3X. 3X terhadap X. 3X kuasa 2. 3X terhadap negatif 2. Dikulang X. Faktor ni pastikan betul lah. Kalau kamu salah faktorkan, salah juga koordinat kamu. Okay, next. Ambil 3x equal to 0. X tolak 2 equal to 0. Pak. So, X sama dengan 3 pindah sebelah, kosong. Kosong bagi 3, kosong lah. Yang ni, X tolak 2 pindah sebelah, sama dengan 2. Okey, dah dapat dah koordinat X. Nak dapat koordinat Y macam mana? Ambil daripada persamaan ni. Sama asal ni. Sama asal ni, dalam soalan. Ni. Okey. Bila X equal to 0, bila X equal to 0, Y equal to ambil X3 tolak 3X kuasa 2 tambah 5. Ini persamaan yang diberi dalam soalan. X kosong. Ini kosong lah. Tolak 3, kosong, campur 5. So, Y sama dengan 5. Ini kosong-kosong, habis dah. Ini habis, ni habis. So, tinggal 5. So, koordinat pertama kita, kosong, Y 5. Okey, lepas tu, bila X sama dengan 2, Y sama dengan, ganti dalam persamaan tu. Y 2 kuasa 3, tolak 3, 2 kuasa 2, tambah 5. Lepas tu tekan kalkulator, ni jadi 8, tolak 22, 4, 4, 3, 12, tambah 5. 8 tolak 12, tolak 4, tolak 4 tambah 5, 1. So, koordinat kita 2, 1. Lepas tu, okey, sekarang dah dapat 2 koordinat, turning point, 0, 5, 2, 1. Lepas tu soalan dia cakap, identify the nature of the stationary point. Okay, stationary point dah dapat. Dia tanya nature. Nature tu apa? Maksimum ke minimum? Nak tahu nature ni, maksimum ke minimum? Okay, cara dia, ambil yang beza kali pertama tadi, dy dx dengan 3x kuasa 2 tolak 6x. Yang pertama tadi, ambil, beza lagi sekali. Beza lagi sekali. 6x tolak 6. 2 dapat 3, 6. X beza 1, so tinggal 6. Okay, lepas tu, daripada yang beza kali kedua ni, pada koordinat 05, pada 05, d2y dx kuasa 2 sama dengan, ambil nilai x ni daripada koordinat ni. Ambil nilai x ni pada koordinat ni, iaitu 6, 0, tolak 6. Akan dapat 6 darab 0, 0. So, akan dapat negatif 6. Okey, bila negatif, ni saya lupa. Dah lama tak mengajar. Bila negatif, maksudnya koordinat adalah apa? Maksimum Bila negatif. Ni saya lupa ni. Bila negatif, titik adalah maksimum. Dan dia adalah maksimum
dan bentuk graf dia adalah masam. Betul ke? Boleh ada respon? Yang ni saya lupa ni. Yang ni dah lama sangat tinggal. Tapi saya ingatlah. Waktu saya kena buka buku anak saya. Tentang apa Maksimum minimum tu. Uh, Boleh tak siapa-siapa respon? Yang 5 masa ni. Kalau negatif. Kalau beza kali kedua ni bila kita masuk nilai dapat negatif. Maksimum ke minimum? Saya yang part tu saya lupa. Saya tak ingat tu. Senanglah bagi ajaran sesat. Tak ada tindakan minimum. Cakap 3/4. Tempat kan? Kan, bukan form 4. Boleh. Saya tak ada nota. Korang ada nota daripada pesyarah. Kata Encik GPT. Korang tak bagi jawapan. Korang memang sedang belajar. Saya dah lama tinggal. Okey, betul maksimum. Yes, okey. Okey, confirm. Okey, betul ni. So, bila dapat nilai negatif, ataupun dia lebih kecil daripada kosong, bahasa mudahnya negatif lah. Bila dapat nilai negatif, so titiknya adalah maksimum. Lepas tu kita ambil lagi sekali, ini pada titik 05. Kemudian pada titik 21, pada 21, ulang balik, I2Y dx kuasa 2 sama dengan, ambil balik persamaan yang sama tu, X ni kita ambil 2, sebab koordinatnya 2. 2 tolak 6. Sebab rumus dia 6X tolak 6. So, 12 tolak 6. So, kamu dapat positif 6. So, titik ni minimum dan dia adalah senyum. Minimum dan dia adalah senyum. Nampak ni?
Kita ambil koordinat yang kedua. So inilah nature of points yang soalan tu kata minta kamu cari nature of points, sifat-sifat turning point. Inilah dia. Okay. So oleh sebab itu dia punya conclusion lah. Oleh sebab itu 05 is a maximum point. 21 is a minimum point. Okay. Inilah dia. Orang tengok. Punya banyak jalan kerja ni. Ini makan mau 10-12 ni. Ni macam ni kan. 10 hingga 12 markah ni. Okay, 10 hingga 12 markah. Senang-senang. Sebab tu setakat beza algebra takkanlah kamu tak boleh buat. Awak ingat awak punya step tu. First. Tapi kalau kamu dapat, tapi tengoklah kalau misalnya kata soalan tu A kuasa 2, maknanya turning point hanya satu lah. Tapi kalau A kuasa 3 macam ni, so turning point dia akan 2, so maknanya kamu akan ada 2 koordinat. Nampak nilai X ada 2, nilai Y ada 2, so kamu akan ada 2 koordinat. Akan ada 2 koordinat. Lepas tu nak check dia punya sifat dia, nature of point, maximum ke minimum, kena beza kali kedua. Okay, ambil satu-satu koordinat untuk test dia. Okay, kita ambil titik yang koordinat yang pertama, 05, ganti nilai X pada ni, masuk dalam persamaan tu tengok negatif. Kalau negatif, maksimum. Ambil pula koordinat yang kedua, ulang balik benda yang sama, ambil nilai X juga, jangan salah ambil nilai dalam persamaan tu, tengok kalau positif, dia adalah titik minimum. Okay? Ni. Ini saya percaya mau 10-12 markah ni. Lebih. Cuma dalam soalan ni, dia tak minta sketch. Katalah dia suruh minta sketch. Dia suruh sketch macam mana? Okay. Katakanlah soalan tu kemudian dalam ayat terakhir tu dia cakap sketch the graph. Kalau dia cakap sketch the graph, kita sketch lah, tak perlu nak guna kertas graph. Kita sketch saja. Okay, cara dia ni saya buat ni. Kalau tengok titik dia 05, 21. 05 X0 5, katalah 5. Okay, ni satu. Katalah sini 5. So pada 05 ni X05 X0 Y5, so pada titik ni dia adalah maksimum. Dia adalah maksimum. So bentuk graf dia begini. Tulis sini 05. Lepas tu titik yang kedua 21 1 2 1, katalah sini. Ni satu. Sketch dia, bukan nak tepat. 2 1. So pada titik ni 2 1, dia adalah minimum. Minimum dia senyum. Minimum dia senyum. Kan? Lepas tu sambunglah. Sambung lah. Dia suruh sketch je. Janji nampak. Dah, siap. Kalau ada dia suruh sketch, lagi besar markah. So ni jangan lupa tulis dia graf yang soalan yang asal persamaan. X kuasa 3 tolak 3 X kuasa 2 campur 5. Dah. Siap. Kalau dia suruh sketch. Kalau dia tak suruh sketch,
Tak payahlah buang masa. Kalau tak suruh sketch, jangan buang masa. Jangan buang masa kamu. Terlebih rajin pula nak sketch. Baik buat soalan lain. Okey, jangan. Buang masa kamu je. Kalau macam soalan ni yang kawan awak bagi ni, dia setakat suruh cari turning point dan nature of the point. Kalau setakat nature of the point, setakat sini je lah. Tak perlu nak sketch. Kalau dia suruh sketch, tu extra markah lagi. Lepas saya cakap, ini soalan turning point ni, memang kata orang tu talian hayat korang lah. Sebab dia saja dah markah dah banyak. Ini. Jangan kamu tak jawab soalan ni. Jangan kamu tak jawab soalan ni. Okey, lepas tu soalan ni, step dia tu lah. Mula beza. Pada beza cari koordinat. Cari koordinat. Okey, tengok koordinat. Kalau x kuasa 3, maknanya ada dua koordinat. X dengan X. Akan ada. Kalau x kuasa 2, maknanya hanya ada satu je titik. X. Lepas tu, sekejap dah masuk. Lepas tu, dah dapat X, cari nilai Y. Ganti balik. X tu dalam persamaan Y yang asal tadi. Y yang asal tadi. Lepas tu dah dapat dua koordinat ni, kan kita nak tahu dia punya nature dia, macam mana? Beza kali kedua. Beza kali kedua. Lepas tu ambil nilai, koordinat tu satu persatu. Ambil 205, ambil nilai S, ganti. Tengok apa? Negatif, positif. Kalau negatif, maksimum. So, graf masam. Kalau pada test pula pada koordinat yang kedua, masukkan nilai X pada koordinat yang kedua tu, dalam persamaan yang beza kali kedua tu, dia mesti kontra. Tak boleh dua-dua negatif atau dua-dua positif. Tak boleh. Dia mesti salah satu. Okey, salah satu maksimum, salah satu positif, salah satu negatif. Sebab apa? Dia mesti berbeza. Sebab kalau tak, nanti graf ni dia tak bersambung. Contohnya kalau misalnya kata graf tu kamu dapat dua-dua senyum. Dua-dua minimum. Macam mana nak bersambung? Ataupun dua-dua maksimum. Kan? Dia mesti salah satu. Okey? Dia mesti salah satu. Salah satu maksimum, satu minimum. Kalau misalnya kata kamu dapat dua-dua, maksimum atau minimum, cek balik. Cek balik ke atas ni, kat mana yang mungkin kamu salah tekan kalkulator ke, kamu salah ambil nilai ke, patut ambil X tapi kamu ambil Y, for example. Kan? Kita nak ambil nilai X, sebab persamaan ni 6X kan. Tapi kamu ambil Y, kamu ambil satu pula. Okay? Double check. Kau dapat masa dari awal tu kamu dah ambil nilai yang betul lah. Supaya mana kamu tak perlu buat dua kali. Okay, ingat. Okay, pesanan saya, kalau koordinat awak tu macam something wrong, iaitu dapat dua-dua maksimum atau dua-dua minimum, maknanya kamu double check balik, tengok balik atas, takut ada yang kamu salah kira, kamu salah ambil nilai, buat balik, kira balik. Dia mesti salah satu maksimum dan salah satu minimum. Okay. Ni memang sebenarnya target saya malam ni. Untuk jangan rugi soalan ni. Turning point ni. Turning point ni memang mudah untuk dapat markah. Kadar besar. Markahnya besar. Okay. Kalau ada lagi soalan lain. Ada lagi. Ini lagi saya. Oh, okey. Luas di bawah graf. Shows an enclosed region between the curve and axis. Calculate the shaded area. Okey. Ini kameran. Okey.
Saya tak boleh nak share soalan ni. Saya lukis je lah. Kawan awak ada apa? Ada PM saya. Okey, jap. Salin dulu. Okey, ni luas di bawah graf. Okey, makam 7. Hmm. Okey, Raja menunjukkan kawasan tertutup bagi lengkung dan paksi X, bagi Y equal to 3 square root X, di mana X1 dan X4. Hitungkan luas kawasan bluri. Okey, rumusnya sama dengan Y. Sekejap. Okey, sekejap. Nak recall dah. 10 tahun tinggal. Kamiran Y dx. Okey, ni. A area equal to kamiran Y dx. Okey, sebab kenapa dx? Sebab yang ni limitnya berada pada paksi X. Limitnya berada pada, sorry X. Kalau, ni saya bagi extra note. Kalau misal kata soalan macam ni, ini dekat paksi Y. So graf awak tu akan jadi A equal to kamiran X dy. Nampak? Okay. Sebab ni Y. Sebab limit dia berada di paksi Y. Okay, saya nak tunjuk. Tengok tangan saya. Handphone saya ni saya pegang manual. Tadi konon nak pakai tripod. Tapi macam ni lagi jelas. Okay, so ni. Untuk soalan ni, jangan salah ambil lah. Kalau paksi, limit dekat paksi X, so Y dx. Jangan salah, jangan terbalik. Kalau paksi, limit dekat paksi Y, so dia X dy. Okay, balik pada soalan ni. Okay, sekarang persamaannya dia bagi Y equal to 3 punca kuasa 2X. Okay. So, A equal to kamiran, limit dia bagi 1/4. 1 had bawah, 4 had atas. Apa limit? Lower limit, upper limit. So, Y ni ganti dengan ni, 3X ni. 3X dx. Y ni. Ganti dengan ni. 3X dx. Dah lengur pegang handphone. Okey, lepas tu sekarang nak kamilkan 3 punca kuasa 2X. Ini yang mungkin ada yang bermasalah lah. Okey. Okey, bila nak kamilkan ni, okey. Sekarang awak tengok ni punca kuasa 2. A sama dengan kamiran 1, 4, 3. Saya tulis dulu dalam macam ni. Punca kuasa itu adalah X kuasa setengah. X. Okey. Okey, kamilkan. Bila kamilkan, okey, ni dah jadi kotak. Yang limit 1/4 tu pindah belakang.
Okey, nak kamikan 3x setengah. 3x setengah. 3x setengah tambah 1 bagi setengah tambah 1. Eh? Ha, kamil kan? Bukan beza. Lepas tu, permudahkan. 3x setengah tambah 1 adalah 3/2 per 3/2. 1. Okey? Okey ni. 3/2. Saya suka kalau permudahkan dulu yang 3/3/2 ni. Takut nanti kan bila kamu tekan kalkulator, salah. Okay, ni old school punya. 3/3/2. Ni ya. 3/3/2. Sorry blur. 3/3/2. 3/3/2. Ni mungkin kamu tak biasa. 3/3/2 ni kalau bagi tukar darab, yang 3/2 ni akan jadi 2/3. Okay, 3 akan jadi 2/3. So, 3 dengan 3 ni boleh mati. Nanti boleh mati. Ataupun nak darab dulu 3 darab 2, 6. 6 bagi 3 pun sama juga. Akan dapat 2. Kalau saya darab 3 darab 2 dapat 6. 6 bagi 3, 2. Sama juga. Mati. So, tinggal 2. 3 dia tak ada. So, kat sini balik semua tadi. So, tinggal ini 2. Dah tak ada 3/2 ni. X 3/2 kurungan 41. Nampak dah dipermudahkan. Saya takut kalau biarkan macam ni 3/2, nanti bila kamu nak masuk nilai limit ni, bila kamu tekan kalkulator salah, nilai pun salah. Sebab tu saya suka kalau simplify dulu. 3. Okay, 3/3. Saya permudahkan. Yang simplify. Okay, baru kita tukar masukkan limit 2. Okay, masukkan limit. Sorry. Okay, mula saya. 2. X ni adalah 4. 3/2. Tolak 2. Ganti pula 1. 1. 3/2. Mula saya gantikan limit 4 dalam X. Tolak dengan ganti pula limit 1 dalam X. Lepas tu, tekan kalkulator. Dapat jawapan. Tekan kalkulator. Ni jangan lupa. Unit kuasa 2. Ini pun kalau kamu tak tulis ni maka tolak 1 biasanya. Unit kuasa 2. Okay. So ni soalan. Thank you pada yang hantar soalan ni. Macam saya cakap lah, poster saya tu pun bagi tahu, tanya je apa-apa. InsyaAllah saya bantu. Sebab saya tak tahu apa masalah awak. Saya tak tahu apa masalah awak. Cara ni lagi baik lah. Lagi jelas. Saya tahu apa masalah awak. So ni solution dia. Untuk soalan ni pun sama juga ni. Ini pun dia tak ada trik sangat soalan lah. Straightforward. Berbanding dengan yang indeks tu. Kalau indeks ni soalan 1, 2 tu okey lagi. Kalau soalan 3 tu, yang tadi tu, alias share tu, soalan 3 tu dah level alas tinggi. So, tinggalkan. Jangan buang masa. Jangan buang masa kamu cuba nak jawab soalan yang susah-susah tu. Biasanya macam itulah susunan dia. Yang indeks tu soalan pertama senang, bukanlah senang. Tahap kesukaran dia mudah, susah sikit, paling susah. Okay, so untuk perahu-perahu kecil, jangan buang masa kamu untuk cuba jawab soalan tu. Saya percaya kamu semua PB dah lepas. Okay. Sekarang cerita pasal PA, final exam. Nak pastikan kamu lulus lepas. Alright. Okay, jawab soalan ni.
Tengok kalau ada soalan lain. Oh, ada lagi. Jangan, ada orang lain tak tanya. Oh, tak ada. Okey, ada lagi soalan. Tengok dulu. Oh, semua ke? Evaluate the following different integral by using substitution method. Okey. Lazat dan berkrim. Tapi insyaAllah, saya cakap lah, pembezaan dengan pengamaran ni favourite saya. Saya nak up iklan dalam grup JKM rasmi pun segan-segan tadi. Takut saya kan orang kata saya mandai-mandai. Tapi saya duk fikir itulah. At least apa yang kita boleh cuba bantu. Okay, kita tengok soalan pertama kawan awak share ni. Okay, saya salin dulu soalan. Dia ada orang nak masuk. X E X produk 1 X. Okay. Soalan dia, evaluate the following different integral by using substitution method. Okay, nice. Substitution method. Maksud dia, substitution method, apa yang awak nak kena ambil sebagai U? Bila nak ambil sebagai substitution method, you kena tanya diri awak, apa yang kamu nak ambil sebagai U? Okay. Ni saya punya petua saya lah. Petua saya untuk substitution method dalam kes soalan macam ni. Okay. Dia sebenarnya sudah terang lagi bersulur. Okay, read my lips. Read my lips. Apa yang kamu ambil tenaga dia bila belajar ni kadang-kadang ada yang tersurat. Tersurat ni lah. Ini tersurat. Yang kamu nampak. Ini tersurat. Tapi ada satu lagi yang tersirat. Saya tak tulis, tapi saya cakap. Tu. Saya tak tulis tapi saya cakap. Tu tersirat. Itu lagi penting. Yang tersurat ni nampak. Okey. Ni semua ni. Ni tersurat. Nampak. Tapi ada satu lagi tersirat. Saya tak tulis tapi saya cakap. Macam ni lah. Apa tersirat dia? Okey. Ni tip saya. Apa yang kamu ambil sebagai U, bila bezakan, akan dapat apa yang kamu tak ambil sebagai U. Faham tak? Apa yang kamu ambil sebagai U, bila dibezakan, akan dapat apa yang kamu tak ambil sebagai U. Contoh, okey, saya buat soalan lain. Sebelum kita pergi pada soalan ni. Okey, ni. Sebelum saya terjawab soalan tu. Apa yang kita ambil sebagai U, bila dibeza, akan dapat apa yang kamu tak ambil sebagai U. Contoh, katalah ini saya ambil sebagai U. 12X kuasa 2 ni saya ambil sebagai U.
Yang ni saya tak ambil sebagai U. Yang ni saya tak ambil sebagai U. Yang saya ambil sebagai U ni 12X kuasa 2. Ni congat dalam kepala je. Okey. Kalau saya bezakan ni, saya akan dapat 144X. Dapat tak apa yang saya tak ambil sebagai U? Tak dapat. Betul? Tak dapat. Ya, betulnya kan apa yang kita ambil sebagai U mesti dapat apa yang kita tak ambil sebagai U. Kalau saya ambil ni sebagai U, saya bezakan dia, saya takkan dapat apa yang saya tak ambil sebagai U. Katalah saya ambil ini sebagai U. 4 kuasa 3 tambah 2 ni sebagai U. Saya bezakan. Dapat apa? Dapat apa yang saya tak ambil sebagai U, betul? Saya akan dapat 4 kuasa 3 tambah 2. Bila saya beza akan dapat 12X kuasa 2. Tambah 2 ni akan jadi kosong. 12X kuasa 2. Saya akan dapat apa yang saya tak ambil sebagai U. Itu yang maksudnya. Jadi, itu yang kita ambil sebagai U. Berbelit-belit lidah ini. Okey. Kita buat ni dulu. So, U sama dengan, lepas tu kita kena decide yang dulu lah. Lepas kamu dah congat kepala kan. Okay, so kita U sama dengan 4X kuasa 3 tambah 2 dx. Lepas tu bezakan. Bezakan dapat 12X kuasa 2. X kuasa 2. Lepas tu ambil U sama dengan 12X kuasa 2 dx ni pindah sana, pindah ke kanan. Dia akan jadi X. Okey. Lepas tu pergi balik yang asal tu. Ni. Okay. 3 tambah 2 dx. Okey. Satu lagi ya, yang selalu pelajar silap, dia ambil eksponen ni sebagai U. Itu salah. Dia ambil U sama dengan eksponen. Salah. Sebab eksponen tu bukan variable. Variable tu yang X. Jangan pula kamu ambil sebagai U sebagai eksponen. Memang akan stuck lah. Okay, so ni sama dengan I yang 4 kuasa 3 tambah 2 ni dia jadi U. U. Tambah 2 ni dia jadi U. U. Lepas tu yang 12X kuasa 2 dengan dx ni. Nampak 12X kuasa 2 dengan dx ni, dia ni ada sebenarnya di U. Nampak ni? 12X kuasa 2 sama dengan du. 12 kuasa 2 dx ni adalah sama dengan du. Ni lah ni. 12X kuasa 2 dx sama dengan du. So 12X kuasa 2 dx ni ganti dengan du. Du. Kamiran. Nampak tak? So ni dah kami aje lah. Eksponen U satu-satunya fungsi dalam pembezaan ni yang bila dibeza dia akan dapat balik yang asal. Dia tak berubah, dia degil. Yang lain beza berubah. X kuasa 2 beza berubah. Trigo, sin beza dapat cos. Cos beza dapat negatif sin. Tangent beza dapat secant kuasa 2.
Eksponen U ni dia tak berubah. Dia akan dapat balik yang asal. Tambah C. Dia akan dapat, ingat tu, dia akan dapat balik yang asal. Salin je lah. Okay, lepas tu, ganti balik U ni. Tu. Tambah C. Soalan bonus ni saya bagi ni. Tambah. Tambah untuk malam ni. Selesai ni. Okay. Balik pada soalan ni. Yang kau nak bagi ni. Okay, sekarang balik saya tanya. Apa nak ambil sebagai U? Boleh tak saya ambil U sebagai 8X? Kalau saya ambil U sebagai 8X, bila beza, dapat 8. Tak dapat apa yang saya tak ambil sebagai U. Okay. So, saya ambil 4X kuasa 2 tolak 1 sebagai U. 4X kuasa 2 tolak 1 sebagai U. Sebab bila beza akan dapat 8X. Bila beza akan dapat 8X. Okay. So, du dx sama dengan 8X. Sama juga, pindah dx ni. Du sama dengan 8X dx. Lepas tu salin balik yang atas tu, 1, 0, 8X, eksponen 4X kuasa 2 tolak 1 dx, kemiran 1, 0, eksponen 4X kuasa 2 tolak 1 ni jadi U. Ni, U. Jadi U. Lepas tu yang 8, nampak? Saya buat panah ni supaya kamu nampak. 8X dx ni adalah du. Kamu ikut supaya kamu nampak. Buat arrow ni dan 8X dx ni adalah du. Bukan setakat cakap kosong. Ni bukti dia ni. 8X dx ni adalah du. Ni ada sini, datang pada sini. Okay, so 8X dx ni adalah du. Lepas tu, samalah. Kamilkan. Dapat balik yang eksponen U 1, 0. Lepas tu ganti balik U yang asal. 4X kuasa 2 tolak 1. 1, 0. Sama dengan ganti nilai lah. I4 1 tolak 1. I4 0 tolak 1. Kamu kira. Okay, saya assume yang soalan yang ni yang last yang integral. Saya bagi awak untuk last call lah. Ada lagi 3 soalan. Okay, ni siap satu soalan. Cos 7X tambah. Tapi itulah matematik dalam rumus diberi dalam soalan final. Tapi masalahnya kita mana ada masa nak cari-cari. Okay, ni pun senang ni. Okay. Y dy dx. Beza sin X dapat cos X. Beza cos X dapat negatif sin X. Ini petua. Sorry. Ini pembezaan. Ini kamiran. Sorry. Tapi dia terbalik sebenarnya. Okay.
Kalau kita kamilkan cos dapat sin. Ha, sama je sebenarnya. Beza sin dapat cos, kamil cos dapat sin. Kamil beza cos dapat negatif sin. Kalau kamil negatif sin dapat negatif cos. Macam tu lah. Sama sebenarnya. Okay, so ni. Cos 7x. Kamilkan cos 7x. Okay, kalau tak nak keliru lah. Cos 7x dx tambah kamilan 2 sin 3x dx. Okey, kamil cos. Kamil cos dapat sin 7x. Okey. Kalau beza kita darab dengan beza yang ni. Tapi kalau kamil kita bahagi dengan beza 7x. Iaitu bagi 7x beza 7. Ya. Bezakan, bagi dengan beza yang ni. Campur yang ni 2 sin 3x. Okey. Ni dapat beza, kamil sin x, sin 3x dapat negatif. Ada 2 ni. Negatif cos 3x. Sudut tak berubah Sudut tak berubah. Ya, 7x. 7x, dia tak berkurang. 3x. 2 sin x bagi beza yang ni, sudut ni. 3. Okay. Dah. Lepas tu, simplify lah. Negatif, positif ni akan dapat negatif. So, ni tak ada apa. Salin balik sin 7x ni. 7. Positif, negatif akan jadi negatif. Dia akan jadi negatif 2 cos 3x per 3 tambah C. Dah tu je. Okay. Okay. Next. Ni pasal loan. Okay ni, loan. Okay, kenapa loan? Tengok je loan, dia satu special case. Kalau persamaan tu 1 per x kuasa 2, kalau kita nak kamilkan ni, saya suka macam tunjukkan situasi-situasi ni lah supaya kamu dapat nota tambahan. Jadi, kalau nak kamil, kamu kena bawa naik atas dulu. Okay. Lepas tu kamu baru boleh kamil lah. Nanti 2 campur 1, nanti 1, bagi nanti 1. Tambah situ kamu dapat nanti 1 per x. Tapi masalahnya, bila 1 per x, 1 per x, kita tak boleh bawa nanti x naik atas. Sebab dia akan jadi kosong. Nanti 1 tambah 1 kosong. Kosong 1. Tak boleh. Untuk kes ni tak boleh. Yang ni, kalau kamilkan 1 per x, dx, akan dapat ln x. 1 per x, dx akan dapat ln x. Maknanya kalau misal kata dia kamilkan 1 per x tolak 5 dx, akan dapat ln x tolak 5. Nampak dia tu fungsi ni. Okay, yang ni soalan ni
Okey, nah. 3/2 ni sebenarnya saya boleh letak luar ni. Sebab dia perkali. Dia perkali. So, saya letak luar. Ha. Dengan syarat dia berkali lah, bukan tambah. Dia berkali. Dia hasil darab. So, saya boleh keluarkan dia. Lepas tu, sama je. 3/2. Ni 1/x kan? Sama macam ni tadi. Ln X tambah 4. Dah, tu je. Sudah tak berubah. Tak berubah. Tidak berubah. Sudah tak berubah. Okey. Katalah mungkin dia nak trik, tapi insyaAllah tak dia keluar kot. Macam ni. Okey. Yang ni. Ni tak. Ni tak boleh bawakan atas. Dia ada cara lain. Dia ada rumus lain. Yang saya cerita ni, yang kalau dia X kuasa 1. Ni. X kuasa 1. Ni X kuasa 1. 1/X kuasa 1. Selain daripada X kuasa 1, kena buat yang atas. Okay. So, ni jawapannya. Ni jawapannya. 3/2 ln X tambah 4. Tambah C, jangan lupa. Sebab ni tak ada had. Kalau ada had, kamu kena masuk nilai lah. Okey, yang terakhir untuk malam ini. Kalau ada lagi lepas ni, boleh PM saya lah. Tapi paper esok, awal pagi esok kan, 8:30. Jangan lewat-lewat, pukul 11 tidur. Last course lepas ni, kalau dia nak PM dengan saya lepas ni pun boleh lagi. Tapi jangan lah, jangan overnight. Jangan sampai pukul 1, jangan. Jangan. Okay, last soalan untuk malam ini. Per 3. Soalan final ni. 6 4/5. Dx. Okay, tengok. Ni darab. Ada trik ni. Nak buat apa ni? Okey, sama juga. Nampak ni, awak ni 2, 3 ni. Dan semuanya adalah hasil darab. Bukan tambah, bukan tolak. Okey. So, saya boleh keluarkan dia. Dengan syarat bukan tambah tolak. Saya boleh asingkan dia. Saya boleh keluarkan dia 23 kat luar. Lepas tu ni. Balik pada soalan indeks yang pertama tadi. Bila dia sama, so ni kita boleh tambah. Betul. 2/3 eksponen tolak 2x tambah 3x dx. Nampak? Dia trik je soalan ni. Dia nampak macam susah kan. Tapi sebenarnya bila, sebab tu penting asingkan dulu. Bila awak asingkan dulu, nanti tengok akhirnya dia jadi lebih simple. Sebab dalam apa yang kamu belajar dulu masa form 3, anak saya pun ada form 3, dia lebih kepada dia nak tekankan simplify. Simplify sangat penting. Macam ni lah. 2/3 dikeluarkan, lepas tu boleh tengok, makin mudah. Yang ni rupanya indeks sama, so kuasa boleh tambah. Boleh tambahkan dia tolak 2x, so tolak 2x tambah 3x, x. Lah, tu je.
2/3 eksponen tambahkan dapat balik yang asal, jangan lupa. Dapat balik yang asal, tak berubah. Tambah C. Dah, selesai. Kan? Hmm. Cuma soalan ni soalan ni dia darab lah. Dia darab. Tapi katakan saya tambah X lah. Soalan yang hampir sama. Sebab matematik ni pembezaan dan kamera ni dia ada pelbagai cara dia nak trik. Macam ni. Saya tambah simbol tambah kat tengah ni. Soalan hampir sama. Tapi saya tambah. Ya, saya letak simbol tambah. Ni dah cerita lain dah. Okey, nampak? Sama juga. 2 eksponen nanti 2x dx, saya split into 2. Tambah eksponen 3x per 3 dx. Dia dah cerita dah. Ini sama je. Ni kami kan 2. Ni dapat balik yang asal. Dapat balik yang asal. Tapi jangan lupa bagi dengan beza yang ni. Bagi beza yang ni. Kalau kamera bagi, kalau beza kena darab. Tolak 2. Tambah. Ni kami eksponen 3x akan dapat balik eksponen 3x bagi 3 bagi beza yang ni 3x itu 3 tambah C bagi 3 apa 3 bagi 3 3 bagi 3 ni 1 ke sekejap 1/3 bagi 3 1/3 darab 1/3 jadi 1/9. Dia jadi 1/9. So ni 2 mati. So negatif eksponen 2x. Yang ni akan jadi tambah eksponen 3x per 9. 3/3 ni adalah 1/3 darab 1/3. Eh, 9. Tambah C. Nampak? Soalan ni darab, saya boleh asingkan. Soalan spontan saya buat, saya tambah. Okey. Bila letak simbol tambah tu dah tak boleh nak keluarkan 2/3 tu. Sebab dia dah operasi tambah tolak. Okey. Saya rasa cukup sekadar itulah. Okey, saya harap sedikit bantuan guide tip-tip sepatutnya kita buat awal. Dan saya lebih suka untuk kalau kita face to face. Okey. Saya dah cakap tadi hampir 1.5 jam. Soalan turning point, jangan tinggal. Jangan tinggal, rugi. Semua soalan tu kamu tengok kalau setakat beza-beza yang macam algebra, kalau ada perbezaan kan, buat. Jangan biar kosong. Jangan biarkan kosong. Ini soalan yang melibatkan kamera luas di bawah graf. Nampak macam isu kita susah je. Tapi sebenarnya kalau kita dah buat tadi, kan, tak ada apa pun. Ini soalan-soalan yang gantian, substitution. Okey. Ni, arrow ni. Okey. Muhammad Adam Ukail, Masila, Nova dan juga Stephanie Marcel yang masih ada kekal. Sekadar itu, kalau ada lagi bolehlah PM saya kat nombor tu.
Tapi jangan macam saya cakap, jangan lewat tidur malam ni. Takut blackout. Kenapa? Kita takut kamu blackout esok. Blackout apa? Blackout. Tidur tak cukup, rehat tak cukup kan. Tiba-tiba dapat buka soalan blackout. Saya pernah kena lah. Saya pernah kena blackout. Right, gulak esok. Jangan jawab kurang 4 soalan. Jawab penuh 4 soalan. Jangan sibuk kelang kabut nak keluar awal. Jangan kelang kabut nak keluar awal. Guna apa? Masa 2 jam tu secukupnya lah. Welcome. Okay. Sebenarnya kalau you bandingkan asyhadu ila an astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay. Selamat malam, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.